RM15,000. Okey. Orang masuk Mega nak free. Aduh lah. Kalau rasa nak free, tak payah masuk bisnes. Tak payah Mega lah. Faham tak? Mana ada zaman free lah ni. Pok teh nak masuk merisik Guzel, kalau tak ada RM20,000 tak boleh tau. Kau ingat senang ke? Pok teh handsome, Pok teh yang handsome, yang macho ni, kau tengok betul-betul. Sepatutnya kalau Pok teh nak pergi mengorat, nak pergi merisik Guzel, okey, kurang-kurang separuh. Tapi tak boleh, kena bayar penuh. Handsome tak handsome, kena bayar penuh. Pok teh nak tanya korang, siapa dia report dekat Guzel yang Pok teh nak get back? Sehari berapa sewa? 2 hari 800. Siapa dia report? Pok teh akan cari siapa dapat. Korang ni aduh, tak pandai langsung nak cover. Pok teh dengan Lika tu bukan get back, Pok teh nak kerja dengan dia. Kau pergi cakap Pok teh nak get back pula. Aduh, hai. Nasib baiklah Guzel, kasih sayang Guzel kat Pok teh ni kuat. Boleh jadi? Boleh jadi? Pok teh syak, tapai. Terima kasih. Nusya lain, orang tengok. Pok teh syak. Okay, confirm tapai. Pok teh rasa tapai yang bagi tahu Guzel yang Pok teh nak get back dengan Alika. Pok teh akan cari tapai. Betul tak? Pok teh rasa tapai. Sebab dia yang selama ni yang duk buat bunga, hantar dekat Alika, dia letak nama Pok teh. Semua dia. Dah 17 kali bunga sampai dekat Alika, nama Pok teh. Apa benda ni tapai? Kau ingat aku ni mak bunga ke? Aduh, hai. Kau rela berhabis duit? Okey. Kau buat bunga, kau beli bunga, kau hantar dekat Alika, letak nama Pok teh. Dah lah ayat dia tulis kat situ, ikhlas dari abang untuk orang yang tersayang. Lepas tu nama Pok teh kat situ, Sahal Love Alika. Please lah. Tujuh 17 kali tau, daripada bulan 12 tahun lepas sampai kemarin. Pok teh dengan Alika hubungan staff dan bos. Okey, tak lebih daripada tu.
Okey. Nak bawa kepada percintaan mustahil. Okey. Sebab dia tunang orang. Faham? Kalau Pok Teh dengan Guzul, harapan untuk naik pelamin ke bertunang, harapan untuk, sekejap Pok Teh fikir ayat dia, sekejap. Harapan bersama. Harapan untuk bersama tu ada. Guzul sesuai dengan Pok Teh. Terima kasih. Kasih jadi ketua. Pelan-pelan kayuh. Pelan-pelan kayuh. Tak. Okey. Sabar. Dia macam ni. Kalau dah sokong sangat Pok Teh dengan Rika, tak perlu sampai hantar bunga kat rumah dia. Kau ni tapai. Kau ni mandai lah. Event Pok Teh nanti Pok Teh nak jumpa kau. Datang event Pok Teh nak jumpa tapai. Mari. Okey? Kalau dia datang event Pok Teh, dia tepuk bahu Pok Teh. Ni tapai. Dapat duit raya. Okey? Tapi kalau Guzul yang datang, Pok Teh tengah sembang, dia duduk belakang Pok Teh, dia cakap macam ni. Kat event Pok Teh nanti lah, abang, cuba tengok belakang. Pok Teh tengok belakang, sekali Pok Teh akan terus sarung cincin. Serius Pok Teh cakap? Serius, terus sarung. Ya tak? Ya. Apa Pok Teh nak tipu? Kalau dia wasabi Pok Teh, abang, cuba abang tengok belakang. Pok Teh baca, Pok Teh tengok belakang. Cinta pandang pertama Pok Teh terus nak ambil tangan, tak boleh. Pok Teh pakai sarung tangan. Okey? Hari event Pok Teh pakai glove motor. So Pok Teh pegang tangan, sarung. Faham? Sarung. Bila Pok Teh sarung, so kat situ dia dah confirm. Faham? Nak baju ni PM Karul. Okey, baju yang Pok Teh pakai ni. Tinggal dah tak banyak lagi. Sate ni memang sedap, tapi lagi sedap kalau Guzul ada kat sebelah.